Ada dah bos tengah nak cari Toyota Altis paling tahan lasak punya model. Okey, lagi nak muka baru, lagi nak boleh buat furun, penting mampu milik dalam 400 lebih punya bulanan saja. Okey, Mr. D ini hari mau recommend kuat-kuat ini. Tahun 2012 Toyota Altis 1.8 auto, kereta memang 2.0 V-spec, bukan 1.8, 2.0 V-spec. Kereta memang cun-cun cantik elok lah. Pasal ni kereta owner satu tukar kereta baru sama dengan Mr. D. Ni kereta owner cerita ada jaga kereta, tak ada accident, tak ada banjir. Kereta barang sampai masa rosak terus tukar. Bos ambil balik pakai sajalah. Tengok nampak awak. Tahun 2012 muka baru 2.0 V-spec paling full spec. Okey, ini hari boleh buat full run bulanan baru 400 lebih. Bayar cuma 7 tahun sajalah. Okey, sekarang saya review ini kereta. Kasih bos tengok. Selamat petang bos. Saya baru dapat trade in kereta baru Ini tahun 2012 Toyota Altis 2.0 V-spec paling full spec. Kereta muka baru new facelift Kereta tiada kemalangan, tak ada banjir. Lampu kiri kanan depan belakang semua perfect, cantik, tak ada crack, tak ada pecah Cat baru, cantik-cantik lagi. Tayar bunga 60% tebal, boleh pakai lagi setahun, tak ada masalah. Engine, gearbox, suspension boleh kata macam kereta baru lah. Kereta ni owner satu pakai sampai sekarang memang pakai cermatnya. Okey, ni kereta ini hari boleh buat full run Kalau buat full run bayar 7 tahun, lebih kurang dalam 400 lebih lah. Harga 26,800. Kalau nak beli cash tambah 400 untuk tukar milik dengan inspection. Itu saja, tak ada processing fee Garanti tak ada processing fee. Okey, kereta memang cun-cun cantik lah. Cuma warna putih warna putih ada abuk sikit Tapi kereta semua cantik lah. Lampu belakang pun lawa-lawa lagi. Cat baru cat baru, warna ni panggil pearl white lah, pearl white. Nampak lebih sporty lah. Kereta semua daripada asal owner lama tak ada convert apa-apa lah, tapi pakai cermat. Bayar bunga, bayar tebal. Okey, kereta tahun 2012, muka baru, new facelift, Toyota Altis 2.0. Kalau Altis ni jenis yang tahan lasak, spare part senang dapat, kereta senang maintenance boleh katalah. Okey, harga cuma 26,800 26,800 saja Kereta memang cun-cun cantik lah. Okey, dalam interior warna hitam kelabu lah, lebih senang jaga. Dashboard semua lawa lagi, tak ada crack, tak ada pecah, nampak elok-elok lagi. Android player pun ada, steering semua nampak cantik-cantik, nampak lawa-lawa, tak ada crack, tak ada pecah, lawa. Itu gearknob pun sama, cantik-cantik. Okey, leather semua lawa lah. Bos jangan risau Okey, lagi power seat berfungsi. Power seat tu semua berfungsi, tak ada masalah. Kalau 2.0 ada power seat tapi pintu pun semua lawa lah. Ni leather juga. Ini wood kit semua cantik lagi, tak ada cara-cara Belakang pun semua lawa lah, nampak. Ini tahun 2012, muka baru muka baru, new facelift, Toyota Altis 2.0 auto. Harga cuma 26,800. Boleh buat full run. Kalau buat full run bulanan lebih kurang dalam 400 lebih, bayar 7 tahun lah. Kalau ada bos suka, ada minat, contact Mr. D. Thank you bos support.